arwana dia ada PLJ lah. Yang ni dia bawa daripada rumah dia bawa datang kat rumah kita. Saya operation kan lah sekejap. Dia duduk kelang je. Jadinya dia packing pakai ACDC kan. Diisi dalam plastik dia. Lepas tu dia bawa lah kat rumah saya. Lepas tu nanti saya operation. Yang ni kan dia tengah pengsan, saya terus letak dalam plastik. Biasa kalau tengok orang ekspor ikan kan, dia orang lepas cucuk chip dia terus masuk dalam plastik. Jadinya yang ni pun saya cuba-cuba lah ni. Sebabnya alah, tak apalah dekat rumah kan, kalau apa-apa pun kita boleh rawat kan. Ni saya cuba juga. Tengah pensan-pensan tu terus masuk dalam air. Nak tengok dia boleh sedar sendiri tak dalam plastik tu kan. Lagipun ikan kecil. Nak tahulah. Kalau okey, mana lepas ni kalau orang nak buat pun boleh je lah kan. Datang bawa je ikan. Sebabnya saya memang tak ada kirim kosong. Memang kalau datang tu operation terus balik je lah. Tengok tu, dia masih terbalik dia Malaysian Golden Crossback. Jadi sekarang kita tunggu dia bangun lah. Lepas tu sekejap je, dalam 5 minit dia dah bangun dah. Ni ada lepas grooming buat PLJ dia. Lebih kemas dah lah. Tapi dalam plastik kan, sedar dia, elok.